Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada 5 orang akan membincangkan satu situasi berkaitan kemahiran membaca dalam kalangan murid sekolah rendah. Situasi yang kami pilih ialah situasi 3, iaitu seorang murid tahun 3 boleh membaca dengan lancar tetapi tidak dapat menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks yang dibaca. Situasi ini menunjukkan bahawa murid tersebut hanya menguasai kemahiran membaca secara mekanikal tetapi belum mencapai tahap memahami isi kandungan bacaan. Oleh itu, perbincangan kami akan merangkumi analisis isu, cabaran yang dihadapi serta cadangan penyelesaian yang sesuai dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Seterusnya, bagi langkah-langkah untuk menganalisis isu tersebut, yang pertama ialah analisis isu. Jenis isu yang dikenal pasti ialah isu membaca, khususnya dalam aspek kefahaman membaca. Walaupun murid boleh membaca dengan lancar, tetapi mereka tidak memahami maksud teks tersebut. Ini menunjukkan telah wujud jurang antara kemahiran membaca dan juga kemahiran untuk memahami teks. Dari segi pencemasan pula terdapat beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor murid. Murid kurang kosakata ataupun tidak fokus semasa membaca ataupun tidak mengetahui teknik memahami teks seperti mencari isi-isi penting di dalam teks. Yang kedua ialah faktor guru, iaitu pengajaran mungkin terlalu menekankan kelancaran membaca tanpa memberi penekanan kepada strategi untuk memahami teks tersebut seperti teknik soal jawab dan juga teknik perbincangan. Faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran, iaitu kurang bahan bacaan yang menarik atau kurang galakan daripada orang sekitar untuk membaca di rumah, menyebabkan murid tidak terdedah kepada pembacaan yang bermakna. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perbincangan cabaran, iaitu cabaran utama yang dihadapi oleh guru untuk memastikan murid bukan sahaja boleh membaca tetapi juga boleh memahami apa yang dibaca. Iaitu yang pertama, guru perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian untuk membantu murid berfikir secara kritis tentang teks dan ini memerlukan masa serta perancangan yang rapi. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh guru juga, guru perlu berhadapan dengan cabaran pelbagai tahap murid dalam kelas. Sebagai contoh, terdapat murid yang cepat memahami manakala ada yang memerlukan bimbingan yang lebih. Dari segi kesan terhadap pembelajaran murid pula, masalah ini boleh menyebabkan murid sukar untuk menjawab soalan peperiksaan, khususnya soalan pemahaman. Murid juga mungkin boleh hilang minat membaca kerana mereka tidak memahami apa yang dibaca. Sekaligus, perkara ini dapat menjejaskan pencapaian akademik secara keseluruhan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cadangan penyelesaian dari segi strategi PDP. Iaitu yang pertama, guru boleh menggunakan teknik bacaan yang berfokus, iaitu murid membaca teks sambil diberi panduan seperti mencari isi utama dan menjawab soalan mudah semasa membaca. Seterusnya yang kedua, guru juga boleh menggunakan aplikasi teknik soal jawab aras rendah ke aras yang tinggi. Contohnya, bermula dengan soalan yang berfakta, kemudian beralih pula kepada soalan yang memerlukan murid untuk berfikir dan membuat inference. Ketiga pula, penggunaan peta IT seperti peta buih ataupun peta pokok yang boleh membantu murid untuk menyusun isi penting dan juga isi penting daripada teks dengan lebih jelas. Yang keempat pula, guru boleh melaksanakan pembelajaran secara kooperatif, iaitu di mana murid berbincang dalam kumpulan yang kecil untuk memahami teks bersama-sama. Selain itu juga penggunaan bahan bantu mengajar seperti gambar, video ataupun cerita bergambar juga dapat membantu murid untuk memahami isi dengan lebih baik. Itu sahaja. Seterusnya, dari aspek integrasi KPPB, beberapa cadangan boleh dilaksanakan. Pertama, rakan pembelajaran. Murid yang lebih mahir membantu rakan yang lemah dalam memahami teks melalui aktiviti berkumpulan. Kedua, rujuk pakar. Guru boleh mendapatkan pandangan pakar seperti guru pemulihan khas untuk membantu murid yang menghadapi kesukaran kefahaman. Ketiga adalah pembelajaran autentik.
Guru boleh menggunakan bahan bacaan yang berkaitan dengan kehidupan harian, seperti cerita pengalaman ataupun situasi sebenar supaya murid lebih mudah untuk memahami. Sebagai kesimpulan, masalah murid yang tidak memahami teks walaupun boleh membaca dengan lancar merupakan isu yang perlu diberi perhatian yang serius. Guru memainkan peranan yang penting dalam merancang strategi PDP yang berkesan agar murid dapat menguasai kemahiran membaca secara menyeluruh, iaitu bukan sahaja membaca tetapi juga memahami maklumat yang terdapat dalam teks. Sekian, terima kasih.